Okay, hai guys, dengan saya kita ada Cik Lan. Terima kasih guys. Okey, untuk anda semua, sebelum anda bicara dengan Cik Lan, Zindo. Ya, betul. Okey, nak explain sikit. Selalu Cik Lan beli branded yang mahal-mahal di butik untuk perfume. Sumpah serius, kali pertama saya tak tahu Zindo tu daripada mana. Hari ini saya datang dijemput untuk membuatkan promosi. Betul. Tetapi Masya Allah guys, saya suka Zindo tu mangga, susu dengan Longyang Bang untuk mudah solat dan dia lasting. Sampai sekarang saya tak payah. Tapi bau yang saya beli branded perfume saya pakai, saya nak pakai ni jujur hilang. Dah lah. That mean sesuatu. Betul. So Cik Lan akan pakai insya-Allah. Apa-apa terjadi pada diri Cik Lan untuk perfume daripada Zindo, Cik Lan akan gunakan. Terbaik. Okay, saya nak tanya satu soalan yang penting ni je. Alright. Apa perasaan Cik Lan lepas dah habis sesi live tadi? Kita orang dengar memang hype. Apa perasaan Cik Lan lepas dah habis ni? Tak, dia sebenarnya ada warga Singapura. Saya mau tu follower saya Indonesia, Brunei, Malaysia dengan Singapura. Tetapi Singapura tak ada lagi benda Zindo di pasaran. Tapi jangan lupa, insya-Allah akan berada di Singapura ataupun Cik Lan akan boleh menjual. Betul. Dan untuk kata orang tu kita buat review kat sana. So insya-Allah Zindo akan berada di pasaran di Singapura. Orang yang pertama Cik Lan akan promote kerana dia sangat berbaloi, lasting, aura dan juga apa yang kita pakai berjalan orang akan pandang. Bagi Cik Lan. So untuk anda, tadi banyak orang beli sampai sold out. Betul. Mangga susu dah habis lah. Betul. Stok. Dan juga Longyang Bang sold out. Yang lain semua ada. Tapi yang lain semua terbaik. 5 yang bau tu memang terbaik.